So, kembali lagi bersama aku FZ Heidi. Hari ni kita akan buat review kedai kasut. Aku rasa dah lama gila aku tak buat review kedai kasut. This is the sneaker store yang aku nak buat. Dalam ni ada banyak gila brand. Bukan common brand ni macam korang tengok kat luar sana, macam dekat JD Sports ke dekat Full Locker ke. But this particular shop, diorang jual very niche brand yang aku rasa daripada seluruh dunia. Ada Portugal, ada Brazil, ada US, ada France, Korean pun ada. So, without further ado, jom check it out this store. And brand apa yang orang carry? Let's go. So, kedai ni dalam Gardens Mall, level 1. Dia berdekatan dengan Royal Selangor and then next to Club 21. So, the first brand kita akan borak is Say. Tapi dia punya ejaan S-A-Y-E. Bukan saya, Say. So, this is the first brand. Okay, this brand is designed in Barcelona. Dia buat brand ni basically brand daripada Portugal. And menarik tentang kasut ni, dia orang buat daripada biomaterial which is reuse punya material. Okay, so basically kasut ni is a vegan punya brand lah. Dia orang material dia orang vegan and then dia orang banyak gunakan organic punya material. Let's talk about the Say punya shoes. Okay, Say punya shoes ni, dia punya kasut dia, kalau kau tengok dia very classic and then very flat shoes kalau kau tengok. And model dia ambil ikut tahun. Okay, so ni model 89. Kenapa model 89? Sebab pada tahun 89, that kind of era, this kind of shoes yang famous. So that era, banyak brand, banyak design, semua based on this punya silhouette. So that's why nama kasut ni model 89. Ada model 99. So M99 ni, dia focusing kepada tahun tu punya trend. Okay, kasut pada tahun 99, trend dia macam ni. So that's why diorang ambil that kind of direction, that kind of identity. So ada banyak gila design, ada M89, M99, M2000 pun ada kot. Ni 2000. Okay, this is a 2000 punya series. So 2000 punya series kan banyak dah ada platform yang tinggi macam ni. This kind of sneakers punya panel. So that is the direction lah. Okay, another one more thing. Kalau korang perasan, warna merah ni kan aku cakap tadi dia gunakan bio material and then gunakan recycle punya material. So yang merah ni dia orang gunakan daripada apple. Dia orang extract apple untuk buat kasut ni. So that's why it's special. What innovation is that? So dekat dia punya tongue dia say and then apple. So ni extract apple and then this one extract daripada cactus. Kau nampak ada cactus kan? So there is extraction daripada cactus. So sebab tu warna hijau. And then dia guna rubber midsole. Mungkin korang akan cakap okay, kasut ni ada macam kasut yang existing model, macam yang kasut-kasut brand lain. But this is the kasut yang famous pada tahun 89 tu. So, the first brand is Say. Another model is this one. Ni lawa tu. Okay, kalau kau tengok pada tahun era the late 2000 kot, kan ada strap. So dia orang famous pada strap lah. Dia sneakers tapi ada strap. Lawa kan? Aku suka kat ni sebenarnya. And dia punya material dia macam leather lah. Tapi macam aku cakap dia pakai biomaterial, bio base. Dia punya leather ni, dia punya artificial leather ni lembut lah. And yeah, macam korang tahu, zaman tu pun ada era basketball. So basketball punya shoes banyak yang high cut. So that's why dia ambilkan model ni, model 89. Tadi kan model 89 ni low cut, ni version high cut punya. Dia macam blazer sikit, tapi yeah, that's the era yang korang tak kena tahu. Converse pun macam tu juga, that kind of direction yang orang pergi. Ni ada macam suede tapi lembut lah. Ada banyak gila colorway, ada merah, ada putih, tapi putih ni lawa agak clean lah, clean look. Aku suka clean look of this shoes lah. Well constructed shoes lah. Dia tak macam ni lah. Kasut ni nak tengok senang je. Kalau material tu cantik and dia punya constructed pun cantik. So aku rasa it's a kind of cool stuff lah. Pernah dengar? Say? Tak pernah dengar kan? So korang check it out. Brand daripada Portugal and design in Barcelona. Okay, we move to the next brand. Okay, so another brand dalam kedai ni, nama dia Veja. From France, one of my favourite country. Dia punya ejaan dia V-E-J-A. So basically kasut ni aku pernah nampak waktu aku travel Europe hari tu, last 2 years. So kasut ni dah lama gila lah. Simple, clean look, just ada VS ni. So Veja ni sama macam Say tadi, dia menggunakan material bioorganic which is very sustainable punya material. So that's why ramai suka that kind of direction. Aku tak tahu kenapa Europe diorang suka gila menggunakan produk yang menggunakan vegan punya material macam bio-based, cycling item. So that's why diorang suka that kind of pollution. Tak nak ada pencemaran, kilang material macam plastik ke apa. So that's why diorang guna balik material yang diorang pernah guna and buat kasut. To be honest, Veja ni more towards simplicity lah. Siapa yang sukakan sneakers yang tak nak terlalu loud, tak nak terlalu flashy, aku rasa this sneaker is the right for you. And let's talk about the price. So the price for this shoes is untuk normal macam ni RM659. RM659 untuk this basic model lah. So ada a few other colorway. So ni colorway dia
Dia ada guna artificial leather juga. Yang ni harga dia 689. Ni tahu apa? Dia ada beza sikit lah, based on the material, based on the look. This is the model yang aku rasa aku suka. Dia macam look a bit sneakers, macam ada material suede sini. And then dia platform tinggi juga tau. Yang ni pun platform tinggi juga. Dia macam bulky sikit. Aku suka this kind of look. Tapi kalau ada yang suka macam flat sikit, so this is the perfect. So yang ni harga dia dalam 869. So this kedai A-Store ni, diorang carry brand yang memang tak ada dekat luar sana. Sebab Veja ni aku rasa exclusivity dekat A-Store. Tell me if I'm wrong. But kalau korang nak mencari kasut yang betul-betul very niche yang ramai orang tak pakai dekat Malaysia ni, this is the place untuk korang. Okay, so we move to the next brand. The next brand yang kita nak borak pasal EPT, brand daripada Korea. Aku dah pernah pergi kedai dia orang dekat Myeongdong waktu aku pergi Korea last year. So aku found out EPT pun dekat sana juga. So one of first time aku encounter this brand, aku macam this brand macam nice gila kan. Sebab aku buat research dulu sebelum pergi Korea last year. So bila aku pergi Myeongdong tu, aku tanya, kedai dia macam streetwear, dia macam vibe half DC kan. So bila aku found out that the owner Jaibek tu kan is previously work in DC company. So dia juga yang buat kasut dekat dalam DC shoes tu lah. And then dia work dalam half punya brand. So that's why dia punya jersey, dia punya t-shirt more towards skateboarding punya style. So kalau nak tahu, EPT ni is a brand from Korea. It's founded by Jaibek daripada Korea. And dia founded pada tahun 2019. Baru lagi dalam 6 tahun. Ni siapa yang jerit sekarang ni? Tapi tak apa, kita sambung je. EPT ni one of the looks yang sekarang trend sekarang. Kalau kau tengok kasut dia, sekejap. Kalau kau tengok these two silhouette, okay, ni memang sebiji macam existing model macam half kan. Ada look sikit macam spatial. So this pair, to be honest, EPT ni nama panjang dia E-Specific Trade. Aku tak tahu kenapa di E-Specific Trade. That's a long name untuk EPT lah. Kalau kau tengok EPT punya model ni, lawa, aku suka. Untuk kasut yang macam ni aku suka. And kalau kau nak bulky sikit, this is it lah. Ada banyak gila colourway. Tapi ini Women's punya colourway cun. Ada merah, ada warna macam-macam lagi. Bila kau tengok kasut ni, baru kau ingat, kasut ni macam brand DC tu kan. Ya, betul. Sebab the owner dia pernah kerja dengan DC punya brand. So that's why. Untuk kasut macam ni, so okay. Harga dia pula, kita borak pasal harga $779. Mahal sikit, tapi kau kena try. Once kau try pakai, baru kau tahu kenapa dia mahal. Sedap gila weh. Ni RM709, yang ni RM779. Sebab dia pakai midsole ataupun insole Ortholite, which is very comfy. Kau kena try dulu. Ada banyak gila model. Ni pun ada juga, lawa juga ni. Untuk macam just santai-santai. Yang ni harga dia dalam RM519. Aku nak cover semua silhouette pun susah agak, tapi korang kena check it out sendiri. At the moment, EPT dekat sini dia bawa kasut je. Dia orang tak ada bawa apparel macam topi ke baju ke macam dekat Korea kan. Dia ada the whole collection. Ada baju, ada jersey, ada cap, ada everything. Kasut pun ada. But here, diorang very selective punya model kasut yang ada kat sini. So korang kena check it out datang dekat sini. Sebab aku rasa untuk borak pasal kasut, dia tak boleh borak macam ni je. Korang kena try juga. Focusing EPT ni, dia more towards lifestyle dengan skateboarding punya direction. So that's why kau nampak ada vibe skateboarding sikit. Ni macam men's punya colourway. Tadi women's kan, ni men's punya colourway. Ni a bit macam distress punya looks. Midsole dia macam distress sikit, macam kotor-kotor sikit kan. Yang ni harga dia $599. Sekejap, tadi harga perempuan $700 kan. Ini harga men's. Men's punya dalam $709 yang ni. Macam ada artificial leather sikit, ada suede. So, we move to another brand. Let's go. Okay, the next brand aku rasa orang Malaysia ada pernah dengar, and most of orang Malaysia yang pernah dengar ni semuanya macam skateboarder ataupun memang dalam industri skateboarding. So the brand yang aku nak borak ni Cariuma. Cariuma ni kalau siapa tengok Street League, siapa tengok Super Crown, siapa tengok skateboarding, korang tahu brand ni Cariuma. So Cariuma ni brand dia berasal daripada Brazil. The identity, the concept of the Cariuma ni, brand dia menggunakan material sustainability, which is dia buat eco-friendly punya material lah. So aku rasa dekat A-Store ni, most of the brand diorang menggunakan material recycle ataupun material organik untuk buat kasut. So aku rasa tu identity A-Store kot. Diorang nak carry brand ni yang menjaga alam sekitar, yang mengurangkan pollution kat dalam dunia ni. So let's talk about the Cariuma. So dekat Cariuma ni, dia ada bawa selective of sneakers ataupun selective of silhouette. Macam ada store juga ada bawa Cariuma, tapi diorang punya model Cariuma tu model basic. Macam dekat sini, diorang bawa model yang very eksklusif. Macam Cariuma collab dengan Simpson. Korang tengok. And ramai bagi tahu kasut Cariuma memang sedap untuk buat skate. Aku tak sure sebab aku tak pernah try lagi Cariuma untuk buat skate.
But ramai skaters kat luar sana banyak pakai Cariuma. So ni pun ada juga model ni. Ni macam model Pro. Okay, C25. Ni Pro model untuk skateboarding. It's good looking shoes lah. Cuma logo besar dekat sini. But yeah, it's a good looking shoes. Ada banyak gila panel. Ada material mesh. Ada material suede. Leather pun ada juga. And the price untuk kasut Cariuma ni dekat sini macam RM639 untuk Pro model shoes. Aku rasa okay. So ada a few model, mungkin yang model yang korang selalu tengok dekat dalam Instagram, dekat YouTube ke, dekat TikTok ke, this kind of model lah. This is one of the basic model yang diorang carry. Macam ni this kind of looks lah. Ni antara most famous kasut ataupun siluet daripada Cariuma yang diorang pakai. And sebab apa? Diorang ada menggunakan getah rubber midsole. So rubber midsole ni korang tahu lah, and then dia ada grip macam ni. So this is kind of material and structure yang digunakan untuk pakai main skateboard. Lebih tahan lama, lebih tahan lasak. So that's why people choose to wear Cariuma. So yeah, that's about Cariuma, brand daripada Brazil yang aku rasa memang diorang agresif gila, sponsor banyak gila skater, sponsor banyak gila event skate, sponsor everything. Aku rasa most of Extreme dekat US memang diorang is the main sponsor untuk that kind of event. So yeah, we move to another brand. Okay, let's talk about the next brand. The next brand is Hirundo. Hirundo ni daripada Portugal. Hirundo. So this is the shoes. So Hirundo ni antara brand, kalau kau tengok dekat dalam kedai ni, brand ni adalah brand paling muda. Sebab brand ni dia create and founded pada tahun 2022. 2022, sekarang 2025, baru 3 tahun tu. Basically this is very new and aku pun tak pernah dengar. So aku just found out Hirundo ni kat A-Store ni. So the Hirundo founded pada tahun 2022, founded by the two brothers yang berasal daripada Portugal. And diorang ni buat brand sneakers ni, macam Hirundo sneakers ni, diorang buat sebab inspiration dari bapak diorang. So bapak diorang ada kasut, bapak diorang dah pass away. So bapak diorang ada kasut yang sampai 45 tahun still boleh pakai, still worn. So diorang ambil inspiration untuk kasut diorang ni, longevity and durability. So diorang buat kasut ni untuk kau pakai lama, yang lebih daripada 1000 km, 2000 km untuk kau jalan. So that's why Hirundo sneakers ni, footwear ni, diorang buat handmade. Semua ni handmade and diorang buat dekat Portugal. And paling penting sekali, diorang guna material recycle. For them, go green. Hirundo. It's a good name lah, Hirundo. Hirundo. Macam designer punya name kan. The looks of the shoes pun very simple. Kalau kau tengok, diorang menggunakan this kind of material which is recycle. This kind of material ni harga dia dalam 749. Sebab apa? Dia bukan made in China, dia made in Portugal. Orang workers pun daripada Portugal, bahan pun daripada Portugal. So that's why harga diorang a bit expensive. And yeah, as for 2025, diorang ada this kind of model. And kalau kau nak check it out diorang punya brand, kau boleh check it out dekat A-Store punya Instagram. This is a colorway yang diorang ada. Atas sama, dia tukar bawah je color. Ada color purple, ada color grey, biru, hitam. So diorang just tukar the color of the midsole je lah. Okay, the next brand SWC ataupun Stephanie Workers Club. Berasal daripada UK, London. Brand ni dikatakan bagi aku sangat baru juga. Compare dengan tadi tu tahun 2022 kan untuk Hirundo kan. So untuk Stephanie Workers Club ni diorang start and founded pada tahun 2018. Diorang start daripada UK. And interesting tentang Stephanie Workers Club ni, okay, cerita dia macam ni. So the Stephanie Workers Club ni, dia buat kasut ni bukan untuk performance, untuk menjual, untuk ada profit semua. So basically Stephanie Workers Club ni is ambil inspiration daripada aktivis ataupun warga-warga buruh bekerja labor, hard labor dekat UK. Contohnya macam kau kerja macam orang kutip sampah, macam orang technician yang bekerja buruh kasar, basically buruh kasar. So buruh-buruh kasar ni, so contoh lepas habis kerja diorang pergi minum, diorang pergi lepak. So bila diorang pergi lepak tu, diorang pergi lepak dekat London East End. So London East End ni is tempat diorang berkumpul. Bekerja yang memang hard labor, memang betul-betul memang kau bekerja, kudrat kau dapat gaji, memang tu kerja kau. So diorang every day diorang akan lepak satu tempat ni dekat London East End ni. Diorang akan lepak, diorang akan minum, diorang akan socialize dekat situ. So dekat tempat tu juga diorang ada sport, macam diorang main bola ke, main
everything lah dekat situ. Nak jadikan cerita, one of the founder ni memang involved dalam that kind of community. So that's why dia orang create satu kasut nama dia Stephanie Workers Club untuk this kind of people. So dia orang jual kasut ni dekat aktivis ni, dia orang jual kat group, this kind of group of people. And then dia orang punya tujuan and dia orang punya direction ataupun dia orang punya identity is menjual kasut tu tak lebih daripada harga 100 euro. So orang yang community ni can afford to buy it. So that is the purpose dia orang buat this kind of brand. Interesting story lah. To be honest, this kind of story yang buatkan aku rasa, oh, sneakers is not about shoes anymore. It's about the people, about the story behind of the brand itself. So Stephanie Workers Club ni, diorang dah buat this kind of brand since that day. Banyak gila exposure tentang this kind of brands because of the direction of the brand. This kind of shoes, harga dia dalam, so kalau dia cakap tak boleh jual daripada lebih daripada 100 euro, so this harga untuk Stephanie Workers Club ni dalam 739, which is kalau kau convert pun that kind of price lah, sekali dengan shipping semua. So yeah, it interesting lah. Dia punya kasut pun not bad. Cun juga. Dia macam ada kasut macam kasut running lah. Kasut running sikit. Ni banyak dia orang pakai vulcanized material lah, vulcanized shoes. Macam selesa, tapi aku nak kena try dulu selesa ke tak. And orang cakap kena ambil true to size TTS SWC. Yeah, korang kena check it out, this kind of brand. Interesting tu. So the next brand is food industry. Okay, food industry ni one of the macam dekat sini, store ni, aku rasa food industry is the most high end and most elegant looks. Kalau kau tengok dia punya kasut very different lah from the other punya brand. This is avant-garde sikit, designer kind of. Kalau kau tengok material dia, material dia memang material high end man. Tapi tengok harga lah. Okay, so food industry ni is a brand from Tokyo, from Japan, brand from Japan. So diorang focusing diorang adalah untuk maintain the quality, menggunakan the higher quality of the product. So that's why kasut diorang banyak yang design dia banyak terlebih ke arah futuristic sikit and future proof lah basically. Nampak macam pelik sekarang tapi in the long run kasut ni still relevant. So that's why that is dia punya direction lah. Tengok material dia. Material apa ni? Ni hard suede the whole thing. Tengok panel dia jahit-jahit macam ni kan. So these shoes food industry ni, yang ni harga dalam 1029 ringgit. Korang tak pernah dengar yang food industry kan? So korang kena check it out. And diorang baru establish since 2014, dah 11 tahun lah. Ni pun macam pelik sikit. Material leather, ni memang material leather. Tengok, ni pun leather ni, tulis food industry. Oh, interesting tu. So, ya, macam aku cakap tadi lah, dia orang punya brand more focusing kepada designer, material wise, and then dia orang memang fokus kepada quality and that punya finishing lah. So, yang ni women's punya. Kalau women's punya harga dia dalam 99,000 juga. So, kita akan pergi ke brand terakhir. Let's go. So the last brand yang aku nak borak is nama dia O3. So O3 ni kenapa aku put last? Sebab panjang cerita dia. Okay, so O3 ni is a brand yang berasal daripada US. Kalau aku nak tahu, sebelum adanya Nike, sebelum ada pasaran-pasaran sekarang yang tengah trending, O3 is the highlight. O3 is the key shoes ataupun one of the famous shoes back in 1980s. So kasut ni dia buat pada tahun 1982, founded by Jim O3. So 1982 ni dia orang baru buat, and time tu banyak gila tennis player pakai. Sebab apa? The main construct of the shoes is for tennis player. So that era memang ramai gila suka that shoes. So let me talk about the shoes and let me show you the shoes first. This model, okay, this model O3, nampak O3 logo American kan. So the first initial brand ni memang dia orang letak logo US kat sini. So kalau kau pegang the first time, siapa yang pegang kasut O3 ni akan rasa berat gila. Kasut teknologi lama. Ya, tahun 1982. And sebelum korang cakap, oh kasut ni macam dang lah, kasut ni macam kasut yang sedia ada sekarang. Kalau kau nak tahu, pada tahun 1980 tu ada satu mesin je yang boleh buat kasut, and semua orang pakai mesin yang sama. So that's why kau tengok kasut dia, mold dia semua sama. Sebab time tu teknologi tak banyak. So that's why korang akan cakap, okay kasut tu sama, kasut ni sama. Sebab that's the only machine they have untuk make a shoe. So O3 ni pada tahun 1985 menjadi kasut one of the best sneakers in the world. Dia dapat award Prolong tu tahun 1987, goes to 1990. But since Jim O3 mati pada tahun 2009, so Jim O3 mati, dia meninggal, which is founder of the O3, meninggal pada tahun 2009. So since that day 2009 sampailah tahun 2019, dia orang cease tu maksudnya dia orang stop production of O3. So dah tak ada orang boleh jual O3, tak ada orang boleh buat kasut O3. Dia orang cease and desist the production
Aku pun tak tahu kenapa, mungkin ada masalah internal ke. So that's why since 2009 no more O3. Until 2019, which is dah 10 tahun, baru ada orang French yang try untuk revive balik kasut O3 ni. So that's why korang nampak the O3 right now, sebab dia orang revive balik this brand. Ada banyak gila O3 ni. Unfortunately untuk orang beragama Islam, susah sikit nak pakai O3 ni sebab O3 ni banyak menggunakan pigskin lining. Pigskin lining ni kat dalam ni. Lining dalam kasut ni dia menggunakan pigskin. Sebab apa? Pigskin ni bila kau guna lining dia lagi lembut. Itu kata orang-orang sana lah. Aku tak sure, but boleh tanyalah. Banyak kasut O3 menggunakan pigskin lining. Ada a few kasut O3 yang tak ada guna pigskin, but very less lah. One of the most famous silhouette daripada O3 is the Medalist. So the Medalist ni yang dapat banyak permintaan and one of the best sneakers in 1985 or 1987. So yeah, this is the model lah, the silhouette. And the price untuk O3 mostly around 700 to 900, 1000 pun ada juga. So the Medalist is the one of the most famous silhouette untuk O3. So yeah, that is the story about the A Store. And special tentang A Store ni, diorang carry bukan sahaja kasut untuk O3, diorang carry untuk pedal juga. Ada baju, ada topi sini, ada stokin, and ada bag. Untuk further info ataupun further product information tentang A Store ni, korang boleh visit diorang punya A Store dekat level 1 Garden. Interesting store, interesting kind of brand yang aku encounter untuk korang hari ni. And since dah lama gila aku tak buat review, korang boleh tak komen down below kedai mana lagi aku nak buat review after this. So mungkin aku boleh buat after this lah, selepas this kind of video. So yeah, itu saja. And aku harap korang enjoy. And this is FZHD. Thank you for watching. Thank you for your support since day one. Siapa yang tengok video aku dulu sampai sekarang, thank you so much guys. And I'll see you guys next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.